Seorang kaki tangan bank dan pelajar antara 8 individu dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth di atas pertuduhan terlibat dalam kumpulan jenayah terancang pada tahun lalu. Nur Alia Nadhira C. Hassan, Nurul Natasha Muhammad Syukri, Muhammad Samarin Shahrom, Muhammad Aizat Rosmadi, Aizal Abu Bakar, Muhammad Zaini Yusof, Muhammad Azizi Abdul Ghaffar dan Muhammad Fitri Abdul Karim mengaku faham selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Roslan Hamid pada Selasa. Mengikut pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang, geng adik labu besar, antara Mac hingga 16 Oktober 2025. Mereka masing-masing didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah apartmen Vista Perdana di Jalan Kampung Gajah, Kampung Gajah. Oleh demikian, mereka didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 130-1 Kanun Keseksaan, Akta 574 dan boleh dihukum di bawah seksyen yang sama. Jika sabit kesalahan, kesemua tertuduh boleh dipenjara tidak kurang 5 tahun dan tidak melebihi 20 tahun. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, V. Sulushani dan Mariam Jamilah Abdul Manaf. Peguam Manjit Singh Man mewakili Nurul Natasha manakala 7 tertuduh tidak diwakili peguam.